Harga sangat berpatutan. Mana nak dapat? Tahun ni adalah tahun yang kedua kita buat bazar Ramadan. So tahun pertama, tahun lepas, tahun ni kita bertemakan sama, iaitu bazar Ramadan 2.0 lah, sebab kita repeat. Lauk yang kita hidangkan, kita punya signature pada tahun ni adalah udang galah daun kaduk. Udang galah masak lemak, kita close to Negeri Sembilan sikit, tetapi kita additional daun kaduk untuk enhance dia punya. Setengah orang bau udang galah tu tak sama macam bau udang harimau, so kita enhance dengan daun kaduk. Alhamdulillah. So bazar pertama pada tahun lepas, kita cuba study apa orang kata killer punya menu daripada pelanggan lah. So kita try siput sedut, kita try kari kepala ikan, kita try a few benda-benda yang saya memasak, saya campurkan dengan bahan-bahan yang kampung. Di Vivatel santai kan, santai masuk. Food pun orang kata is a bazar punya konsep kan. You tak ada protokol, kena pakai cutleries betul, aiskrim kena pakai ini betul, tak ada. Harga sangat berpatutan. Mana nak dapat? Harga 198. Nanti hujung punya climax 108, mana nak dapat? Average KL, saya cakap dengan awak, average 17. Kalau 4 star. Kalau naik 5 star, 2 lebih.